المسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat sama-sama solat subuh berjemaah, zikir, membaca Quran bersama dengan Mufti Sultan Dato' Rizal dan yang seterusnya yang saya hormati Sahib Ustazah Datuk Setia Dr. Haji Alhan bin Haji Opir, Mufti Selangor. Yang berharga juga Datuk Faridul Al-Ras bin Ismail, orang kaya Mahaberjaya, orang besar daerah. Yang dihormati juga Datuk YB Rizal bin Ismail, Esko Kerajaan Negeri Selangor, merangkap ahli Dewan Negeri Selangor kawasan Sungai Air Tawar. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, EJK Masjid yang dirahmati Allah serta ahli jemaah yang kami muliakan. InsyaAllah kita akan mendengar kuliah subuh yang disampaikan sendiri oleh Mufti Selangor kita. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh beliau, insyaAllah. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Datuk Mufti untuk menyampaikan kuliah subuh. Walatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih pada pengurusi majlis, rangka imam kita. Seterusnya yang berhormat Datuk Haji Rizal Ismail, Esko Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna. Yang dihormatkan Tuan Kaya Mahaberjaya, Orang Besar Daerah Sarawak Benam Dr. Faridul Adras bin Ismail. Seterusnya kepada Tuan Nazir, Tuan Haji Roslan bin Datuk Haji Yusof, ahli Jabatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berada pada tanggal 20 hari bulan Syaban 1447 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan kekuatan dan semangat yang tinggi untuk melakukan sebarang bentuk amal kebajikan sebagai bekal yang paling berguna untuk kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma amin. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Syaban, 10 yang terakhir lah, kita akan masuk malam 21 dari bulan Syaban. Kita jadikan bulan ini sebagai bulan persiapan dan persediaan yang secukupnya untuk masuk bulan Ramadan. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat daripada Anas ibn Malik di dalam Sunan At-Tirmidzi. Bila ditanya apakah puasa yang paling afdal selepas daripada Ramadan, qal Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Bulan Sya'ban ini ada satu ibadah, iaitu puasa sunat. Kalau dilakukan padanya lebih afdal puasa selepas daripada Ramadan. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi SAW, ayyus sadaqati afdal, apakah sedekah yang paling afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Nabi bersabda, sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi ceritanya adalah cerita Sya'ban, sebulan sebelum daripada bulan Ramadan. Ibadah puasa yang dikerjakan dengan syarat orang ini sudah biasa melakukan puasa sunat sebelum daripada 15 Sya'ban. Mu'tad, maknanya mu'tad ini orang yang dah biasa, menjadi kelazimannya berpuasa, yang ini boleh teruskan. Begitu juga dengan puasa-puasa qadha. Begitu juga dengan kafarah, puasa kafarah ini dibenarkan. Yang penting adalah kemuliaan dan kelebihan bulan Sya'ban itu kerana sebelum daripada Ramadan. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita siapkan diri kita, persiapan yang secukupnya, mental, fizikal. Begitu juga dengan kewangan. Kerana bulan Ramadan itu sedekah yang paling afdal kalau dilakukan pada bulan Ramadan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada 17 hari bulan Februari, Selasa minggu ni, minggu depan, satu lagi, kita akan mencerap hilal Ramadan. Kalau nampak cukup syarat imkan ru'yah, 18 lah kita akan mula puasa. Kalau tak nampak, maka 30 hari Sya'ban, 18 hari bulan tu, yang 19 akan jadi 1 Ramadan. Maknanya 1 Ramadan pada 19 tu confirm. Kalau nampak ke tak nampak, 19 hari bulan dah puasa dah kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang penting adalah kita ingin mengetahui dan juga melihat apakah yang boleh menjadi faktor untuk kita ini lebih menyambut bulan Ramadan dengan lebih baik daripada sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis, iaitu hadis qudsi dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasaku untukku, kata Allah Ta'ala, dan aku, yakni Allah Ta'ala, yang akan memberikan ganjaran balasan kepadanya, kepada orang yang berpuasa. Hadis ini telah menarik minat para ulama
Antaranya adalah Imam Al-Qarafi yang meninggal pada tahun 486 Hijrah dalam kitabnya Al-Furuq. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, semua amalan untuk anak Adam kecuali puasa, dikecualikan puasa daripada ibadah dan amalan-amalan yang lain. Maknanya puasa ini ada keistimewaannya yang tersendiri, berbeza dengan amalan lain. Kemudian diidhafahkan pula. Yang belajar bahasa Arab akan tahu idhafah. Idhafah ini disandarkan. Perkataannya apa? Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, yakni untuk Allah Ta'ala. Idhafah di sini adalah idhafatu tasyrif, sandaran yang bermaksud sandaran kemuliaan. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, dia jadi mulia kerana mulia dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, rumah. Kalau setakat rumah orang biasa, rumah si fulan, itu biasa saja. Tetapi kalau disebut rumah itu Baitullah, iaitu rumah Allah, maka rumah itu menjadi mulia. Sebagaimana Kaabah, begitu juga dengan Masjidil Haram dan seluruh masjid yang disebut sebagai Masajidullah, masjid-masjid Allah. Sekarang puasa disandarkan kepada Allah, maka ibadah puasa ini menjadi mulia kerana disandarkan kepada Allah. Disebutkan tadi dalam hadis kursi ini, Allah yang akan memberikan ganjaran. Jadi Imam Al-Qarafi mencari dan juga mengkaji apa yang menyebabkan istimewa puasa Ramadan ini sehingga disebut dalam hadis tadi begitu sekali. 5 perkara disebut oleh Imam Al-Qarafi. Satu saja saya nak kongsikan. Imam Al-Qarafi kata puasa itu menjadi istimewa, puasa itu menjadi sangat berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain kerana annahu amrun khafi lam yuttala' alaihi ahadun illallah. Sesungguhnya puasa itu adalah suatu yang tersembunyi. Puasa itu rahsia. Tidak mungkin seorang mengetahui seseorang yang lain puasa dengan hakikat yang sebenarnya melainkan Allah. Maka sebab itu Allah yang akan memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa. Bi khilafis salati wal jihadi, berbeza dengan solat dan juga jihad. Kenapa? Solat kita nampak, orang solat juga kita nampak rukuknya, sujudnya, tahiyat akhirnya. Tuan-tuan pergi haji, kalau kita tambah lagi huraian ini, haji pakai kain ihram, kemudian kita pergi tawaf, kemudian sa'i, kemudian kalau haji berada di Arafah, kemudian pergi ke Muzdalifah, kemudian pergi ke Mina, melontar jamarah dan seumpamanya, nampak. Dan ramai orang ambil gambar, selfie, tak payah tulis apa-apa, orang tahu, oh tengah ihram dia, tengah melontar dia. Jemaah haji ini, jemaah umrah ini sedang maknanya bercukur, tahallul lah tu lepas ni, tak payah tulis apa. Tapi tuan-tuan bayang, tuan-tuan ambil gambar tengah puasa, tak payah tulis apa-apa. Orang tahu tak kita puasa? Sebab puasa itu bukan buat sesuatu, puasa itu meninggalkan sesuatu. Boleh jadi ada orang yang berpuasa pada zahirnya di hadapan manusia, tetapi ketika berada di bilik sendirian makan Maggi 2 bungkus. Ketika kumur-kumur, ramai kawan-kawan kita sembang dah besar-besar ni buat reunion. Tuan-tuan apa sekalian, kelas belajar 5 tahun sekian, kumpul balik, masing-masing sembang. Dulu waktu ambil duduk sambil kumur-kumur, tergelan terus.
Buka puasa sama dengan orang lain, pergi bazar Ramadan sama dengan orang lain, raya pun sama. Dia lebih daripada kita yang kumuh-kumuh tak keluarkan balik hari ini. Maknanya puasa ini memang tersembunyi. Hakikat sebenar dia tahu, dan hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Orang lain tak boleh untuk mengetahuinya, dan tidak boleh pula kita menghukum orang lain. Itu di antara dia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini disebut oleh Imam Al-Qarafi. Maka puasa bulan Ramadan yang kita akan sambut dan juga kita akan beribadah padanya nanti, ini adalah ibadah yang istimewa. Maka mesti kita tunaikan dengan sempurna yang kita mampu, insya-Allah. Dalam hadis Abu Hurairah yang lain dalam Sahih Muslim menyebut pula berkaitan dengan bulan Ramadan ini berbeza dengan bulan yang lain. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bulan Ramadan apabila datang akan dibuka pintu-pintu syurga, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu syaitan dirantai. Imam Izzuddin bin Abdissalam digelar sebagai Sultan Al-Ulama, meninggal pada 660 Hijrah. Buat satu kitab berjudul Maqasid As-Shaum, objektif ibadah puasa. Hadis ini dikongsikan kemudian dihuraikan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdissalam dengan menyatakan, adapun kata Nabi SAW dibuka pintu-pintu syurga, ibaratun an takthir at-ta'at al-mujibah ila fathi abwab al-jinan. Ia adalah ibarat ramainya manusia buat ketaatan pada bulan Ramadan yang membawa kepada dibukanya pintu-pintu syurga. Cuba nak faham apa yang disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam ini adanya di dalam konteks kita nak memahaminya. Lepas kan kita pergi mana-mana agensi, kalau tengah ramai orang, rasa-rasa kalau kaunternya dibuka satu saja cukup ke tak? Manager akan pastikan tengah ramai pelanggan, kaunter kena dibuka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bulan Ramadan, Masya Allah, bulan ketaatan, bulan tarbiyah. Begitu juga bulan kita melakukan amal-amal soleh. Malam pertama Ramadan, biasanya surau dengan masjid tidak cukup tempat untuk menampung. Dan Alhamdulillah, dulu awal Ramadan, sekarang ni sampai hujung Ramadan, ramainya orang sembahyang subuh di masjid dan juga di surau. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan baca Quran. Jarang kita buat tadarus pada selain bulan Ramadan. Ramadan kita buat, kita boleh bertahan baca Al-Quran lebih banyak daripada biasa. Ada yang khatam awal 15 hari bulan, sebab nak kejar 17 hari bulan itu adalah nuzul Al-Quran. Allah, kita masih jumpa orang-orang tua, orang-orang lama yang membaca Al-Quran sehari begitu banyak. Ada yang sampai 10 juzuk. Maknanya 3 hari dia khatam. Dan kita jumpa begitu menunjukkan tidak mustahil kalaulah kita ini orang biasa, apatah lagi para ulama silam. Sebab itu kita baca cerita daripada para ulama yang menyebut sesama mereka. Contoh, dalam kitab-kitab sezaman para ulama dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, meninggal pada tahun 204 Hijrah. Kawan-kawan lain tulis dalam kitab mereka cerita, orang yang paling banyak baca Al-Quran pada zaman kami adalah Imam Asy-Syafi'i. Pada bulan Ramadan sahaja dia khatam sebanyak 60 kali. Sehari 2 kali khatam. Tapi sungguh
Kalau kita tanyakan anak-anak kita yang hafal Al-Quran, yang di sekolah tahfiz, yang dah hatam Al-Quran, cuba tanya mereka, baca satu juzuk berapa minit? Tak ada kesalahan, tak ada kesilapan, dengan lancar 20 hingga 25 minit satu juzuk. Satu juzuk. Jadi kalau begitu, satu hari ada 24 jam. Maknanya Imam Asy-Syafi'i mendedikasikan masanya pada bulan Ramadan itu tidak ada yang lain melainkan Al-Quran. Contohlah bawasnya, Imam Izzuddin bin Abdul Salam menyebut lagi, maksud pintu-pintu neraka ditutup itu adalah ibaratun an taqdir al-ma'asi, ibarat sedikitnya maksiat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Bila tak ramai orang buat maksiat, tidak ramai orang buat kemungkaran, al-mujibah, membawa kepada ditutup pintu-pintu neraka. Surah Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Masya Allah, ini sangat menarik. Apa pula maksud dibelenggu syaitan? Ini ibarat daripada berputus asanya syaitan nak hasud, nak ajak orang buat jahat, nak ajak orang buat maksiat, tidak disambut oleh manusia. Pergi ke sana orang tak layan, pergi ke sini orang tak layan, masing-masing beribadah. Ini adalah gambaran bahawa mereka berputus asa. Lepas tu perkataannya dibelenggu dan juga dirantai. Kitabnya kecil dan diterjemahkan pun oleh Ibn rasanya. Kalau pasangan boleh cari, letak di masjid ini untuk dibaca. Terjemahan kitab ini Maqasid As-Shaum. Dia tak besar sangat, tidak panjang sangat, tetapi menghimpunkan semua yang berkaitan dengan puasa Ramadan, termasuk adab-adabnya. Seterusnya, salah satu yang penting untuk pasangan, kita perlu melihat apa target dan objektif ibadah puasa. Semua orang ada target dalam hidup, semua orang ada target dalam kerja, semua orang ada target dalam sehari. Ada ingat buat apa ya? Bahasa sekarang panggil KPI, Key Performance Indicator. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ramadan Allah tetapkan, puasa itu pada bulan Ramadan telah ditetapkan target dan objektifnya. Maka kita perlu ikut dan juga perlu dapat. Yang satu disebut dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Satu lagi yang saya nak uraikan adalah disebut dalam hadis Nabi SAW, maka para ulama kata selain daripada takwa, menjadi matlamat dan objektif puasa itu adalah mendapat keampunan Allah Ta'ala. Hadis Nabi SAW memberi isyarat tentang perkara ini. Nabi menyebut dalam Sunan Tirmidzi hadis ini, wa raghiba anfu rajulin adraka alaihi Ramadan thumma salafa minhu qabla an yughfara lah. Kehinaan, rohimaan, ini kalau kita terjemah secara literal, hidung tersembang ke bumi. Hidung kalau tersembang ke bumi maknanya muka dia sekali lah, muka dan kepalanya sekali. Orang Arab bila sebut begini, perkataan rohimaan fu, itu maksudnya adalah suatu bentuk kehinaan, hina, suatu yang hina. Seseorang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu pergi, habis, sebelum dia diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Tadi Imam berdoa dan kita aminkan, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah, panjangkan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Kita andaikan dah masuk bulan Ramadan, maknanya doa tadi yang dipanjatkan, diaminkan, makbul. Alhamdulillah, panjang umur, sempat bertemu Ramadan. Bukan sehari, bukan 2 hari, tetapi dia sempat sampai Syawal, maknanya sebulan.
Allah bagi peluang kepada dia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak dapat keampunan Allah. Ini orang yang hina pada hadis ini sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah sediakan sepanjang bulan Ramadan itu puasanya sendiri adalah asbab untuk mendapat keampunan Allah. Dengar beberapa hadis Nabi. Ada 3 hadis lebih kurang sama, diriwayatkan oleh perawi yang sama, Abu Hurairah, dan juga di dalam Sahih Bukhari ketiga-tiganya. Yang pertama, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, maka diampunkan dosa dia yang telah lalu. Kedua, man qama Ramadan. Tadi yang pertama man shoma, yang kedua man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maksud man qama Ramadan, para ulama ramai menyebut solat-solat tarawih. Ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Puasa itu menjadi asbab keampunan. Siapa yang solat qiyamul lail, termasuk solat-solat tarawih, juga mendapat keampunan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapa yang hidupkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, juga dapat keampunan Allah Ta'ala, dengan syarat Nabi kata tadi, imanan wahtisabah, dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah. Puasa, insyaAllah kita semua faham. Buat tuan-tuan dan puan, rukunnya cukup, syarat-syaratnya cukup. Buat sekali segala yang sunnah. Berbukanya dengan apa? Dengan tamar sebagai contoh. Tak ada tamar, dengan air. Menyegerakan berbuka puasa dengan maksud bila masuk waktu maghrib, buka puasa dulu baru solat maghrib. Itu yang Nabi amalkan. Bersahur juga sunat. Melewatkan sahur itu sunat yang lain. Kemudian ada imsak, sunat yang lain. Kerana Nabi SAW bersahur, kemudian para sahabat kata, bila kami sahur dengan Nabi, di antara habis bersahur kami dengan azan subuh, itu jaraknya lebih kurang baca Al-Quran 50 ayat. Imsak kan? Ambil yang sunat-sunat itu. Kemudian yang kedua, kita ambil qiyam Ramadan, solat-solat tarawih. Tuan-tuan ingat, Bilal menyebut, lama-lama lepas ni kita akan dengar tiap-tiap malam lah, tapi yang ni ingatlah sebab dah setahun lepas. Solatul tarawih min qiyami syahri Ramadhan athabakumullah. Ingat kata tu, min qiyami syahri Ramadhan. Jemaah sekalian, solat tarawih itu adalah daripada qiyam bulan Ramadhan. Semoga kalian semua dapat pahala athabakumullah daripada Allah Ta'ala. Saya nak ambil qiyam syahri Ramadhan. Ini yang disebut dalam hadis, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Jadi maknanya solat-solat tarawih itu menjadi asbab keampunan Allah Ta'ala kalau dilakukan dengan penuh keimanan. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i, tuan-tuan dan puan sekalian, solat-solat tarawih itu wa madhhabuna annaha 20 rakaat. Jumlahnya adalah 20 rakaat. Masjid dan surau ambil yang ini, makmum nak ambil terpulang.
ada yang buat 8, ada yang buat 20. Tapi masjid kalau dia buat 8, seakan-akan orang nak buat 20 tidak ada peluang. Tapi kalau masjid buat 20, yang buat 20 pun tuan-tuan kita lainkan, yang tak nak buat 20 pun tak apa, ini hak masing-masing. Pertama sekali, solat itu sunat, bergaduh dilarang. Tak ada sunat. Ada satu tempat dia kata, Ustaz, berdasarkan apa yang pengalaman kita sebelum ni, buat 20 memang ramai yang tak sampai habis. Buat 8, kami akan buat 8 lepas ni. Pengalaman mereka bila buat 8, 4 balik. Mana dia bukan mazhab sangat yang 8 ni. Dia suka balik awal tu je. Dia mazhab separuh. Dah rekod data, ramai yang balik 4 rakaat balik. Tahun depan nak buat 4 rakaat pula, 2 rakaat dia balik ke 4. Ikut mazhab kita, pihak berautoriti, maknanya masjid dan surau, yang ini buat 20. Dan itu yang tepat dengan mazhab kita. Ada orang tanya, Ustaz, saya kalau buat 20 nak tak buat dah. Kalau saya buat 8, okey tak? Kita jawab okey, baguslah. Daripada tak buat, dia buat 8, kita kata okey. Ada yang tanya lagi, kalau buat 8 saya pun tak ada, Ustaz, saya buat 4 aja boleh? Boleh. Daripada tak buat, nak buat 2 boleh, Ustaz? Silakan. Sunat hukumnya. Yang tak boleh bukan tu, kata lepas ni. Tapi kalau betul-betul nak dapat fadilat, imanan wahtisaban, ambil yang disebut dalam mazhab. Kerana Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya menyebut, wa aktsaru ahli ilmi ala ma rawa Umar ibn al-Khattab wa Ali radhiyallahu anhu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha 20 rakaat. Yang dipegang oleh ramai para ulama sebagaimana riwayat daripada Umar, begitu juga dengan Ali dan daripada para sahabat yang lain, jumlahnya rakaat tarawih itu 20. Imam Nawawi kata mazhab Hanafi 20, mazhab Hambali 20. Ada satu mazhab tidak 20 kepada maksudnya, mazhab Maliki 36 rakaat. Saya kekal dengan Syafi'i lah, Ustaz, tak ada Maliki nampaknya. 36. Ceritanya macam mana? Imam Nawawi huraikan, orang-orang Mekah sejak daripada zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, zaman Nabi tak banyak lagi buat tarawih kerana Nabi bimbang ia akan jadi wajib. Itu hadisnya. Tetapi yang mulakan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ajak ramai-ramai sebab pada zaman Sayyidina Umar, iaitu Nabi sudah wafat, wahyu dah tak turun. Dah tak ada kebimbangan yang Nabi kata takut diwajibkan nanti kamu tidak mampu. Bila zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, kebimbangan sudah tidak ada sebab wahyu dah tak turun. Jadi orang tahu yang ni wajib, yang ni sunat. Sayyidina Umar yang mula ajak orang ramai, jom kita solat tarawih beramai-ramai di masjid. Sayyidina Umar 40. Orang-orang Madinah, mazhab Maliki tersebarnya di Madinah. Sebab Imam Malik Ibn Anas yang meninggal tahun 179 Hijrah, ini digelar Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Hijrah Nabi Madinah. Apa mereka fikir tentang maksudnya? Mereka melihat orang-orang Mekah bila buat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian rehat. Ini yang dipanggil tarwihah. Mereka rehat buat apa? Makan more ke? Tak. Rehatnya mereka dengan tawaf 7 pusingan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berhenti. 4 rakaat tadi tawaf 7 pusingan. Tawaf. Selesai tawaf, sambung rakaat ke-6, ke-5, ke-6 2 rakaat, kemudian 7, 8 2 rakaat, kemudian tarwihah yang kedua, kemudian mereka tawaf lagi 7 pusingan, 9, 10 salam,
11-12 salam, tarwihah ketiga, tawaf lagi 7 pusingan. Berapa dah? 12, 13, 14, 15, 16. Tarwihah yang keempat, tawaf lagi 7 pusingan. Kemudian 17, 18, 19, 20 habis. Orang Madinah cemburu dengan orang Mekah. Kerana apa? Di Madinah tak ada Kaabah. Kami tak boleh nak tawaf. Mereka gantikan tawaf orang-orang Mekah yang mereka buat tarwiyah pertama, kedua, ketiga dan keempat itu dengan solat sunnah. Berapa rakaat? Masa yang sama dengan tawaf 7 pusingan, 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau 4 kali 4 dari 16, kemudian 20 campur dengan 16, 36. Ini baru iman dan wahtisabah. Kita 2 rakaat molek, 4 rakaat molek, 6 rakaat molek, 8 molek akbar, molek besar. Tapi nak keampunan Allah, rasa-rasa macam dah iman dan wahtisabah kan ni. Kentongnya Masya Allah, semangat waktu molek tu. Saudara pastikan ini dalam kitab fiqh. Kemudian witir. Dengar pula fadilat witir. Dalam satu hadis Nabi kata, annahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya siapa yang qiyam kat sini sama dengan tadi, solat bersama imam, tarawih bersama dengan witir dengan imam, ma'al imam, apa fadilat dia akan dapat? Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis untuknya pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Kita bagi alasan apalah lepas 20, lepas 8 balik witir nanti sebab nak qiyamul lail. Niatnya nak qiyamul lail sebab nak buat witir. Nabi kata buat witir yang terakhir pada malam tu. Malam tu tak buat witir dengan imam, malam tu tidur sahur pun terlepas. Lepas dia Ibn Umar, anak saya Umar, alim Abdullah bin Umar, menurut apa yang dicatat oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Ghazali, meninggal pada tahun 478 Hijrah. Ibn Umar dia solat witir sama dengan imam. Kemudian malam bila qiyamul lail, tengok qiyamul lail, witir pun buat, qiyamul lail pun buat. Dia buat apa? Diriwayatkan dia buka qiyamul lail dengan 1 rakaat dulu. 1 rakaat. Supaya jadi berapa? Jadi 4. Bila jadi 4, witir ke bukan? Belum witir. Kemudian qiyamul lail 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir. Maka witirnya jadi berapa? 5. Tengok, ini dipanggil naqdul witri. Batalkan witir yang lepas tarawih itu dengan genapkan dia. Sebab witir tu ganjil. Bila digenapkan tak jadi witir. Dan elok saya sebutkan juga komen Imam Nawawi. Boleh jadi ada yang tersilap. Kita ini berniat solat sunat witir, kita buat secara fasl, iaitu pisah 2 rakaat dan 1 rakaat. 2 rakaat tahiyat akhir bagi salam, kemudian bangun 1 rakaat lagi, kemudian nanti tahiyat akhir bagi salam. Ini dipanggil 3 rakaat 2 salam. Witir maksudnya apa? Ganjil. Ramai orang yang menyebut dalam lafaz niat 2 rakaat pertama itu usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat witir ganjil 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita bila faham maksudnya, gelak kita lepaskan. Suka kita. Betul ke salah? Tak betul. Sebab solatnya 2 rakaat kan, itu bukan ganjil, itu syafa', iaitu genap. Jadi Imam Nawawi kata dalam kitabnya Al-Majmu', sekiranya kita buat rakaat ataupun secara al-fasl
Rakaat yang pertama, 2 rakaat yang pertama itu, rakaataini itu adalah minal witri. 2 rakaat sebahagian daripada witir. Maka wal mukhtar yang dipilih oleh Imam Nawawi, kita boleh lafaznya ada begini: usolli sunnatan rakaataini minal witri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat daripada witir kerana Allah Ta'ala. Yang satu lagi nanti itu macam biasa, usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Jadi ini telah disebut oleh para ulama, antaranya Imam Nawawi. Kita boleh maknanya cuba betulkan insya-Allah supaya dia bertepatan bahasanya dan juga wakilnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beri makan kepada orang berbuka puasa ini, beri iftar, fadilatnya cukup besar bagi ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak perempuan kita yang mungkin bersedih. Sebab Aisyah pernah sedih tuan-tuan sekalian ketika musim haji, waktu dah ihram haji, haid datang. Jadi Aisyah sedih, menyangka bahawa tak boleh nak buat yang lain ni, ibadah tak boleh nak buat. Lalu Nabi pun pujuk Aisyah dengan menyebut dalam hadis, wahai Aisyah, ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk orang-orang perempuan anak Adam. Buatlah yang lain, berzikir boleh, yang lain boleh, kecuali tawaf. Nabi kata kepada Aisyah. Jadi untuk puasa pula, tuan-tuan puasa, jangan bersedih. Orang yang boleh berpuasa, kita tidak berpuasa kerana uzur yang memang itu ketetapan daripada syarak. Kita boleh berzikir, kita boleh mendengar bacaan Quran, kita boleh membaca tafsir dan terjemahan Quran. Dan satu lagi, bagi makan kepada orang berbuka puasa. Sebab tak puasa tapi boleh dapat pahala orang puasa. Sebagaimana hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, Nabi SAW bersabda, man fattara shaliman kana lahu mithlu ajri. Siapa yang bagi iftar kepada orang berbuka puasa, maka baginya pahala orang itu seperti pahala orang itu. Kalau dia taja seorang, dapat pahala seorang berpuasa. Kalau dia taja 20 orang, 20 pahala orang berpuasa. Kalau dia taja 200 orang, ini kelebihan yang Allah bagi hanya pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan yang lain. Saya doakan kita semua mendapat taufik dan juga kekuatan untuk melakukan ibadah puasa ini dengan imanan wahtisaban, supaya dapat fadilat yang banyak, keluar nanti insya-Allah daripada bulan Ramadan takwa, dan yang kedua keampunan daripada Allah. Saya rasa cukup sekadar itu pada pagi ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita merakamkan rasa syukur dan penghargaan kepada Datuk Setia